ni yang dah ada perancangan nak kahwin, tapi lambat lagi 2-3 tahun. Ajak dia dan awak sendiri sama-sama buka akaun emas. Sebab apa? Akaun emas ni terbaik untuk simpanan jangka panjang yang memang awak tak akan usik. Jadi ajak dia sama-sama buka akaun. Tapi caranya bukan buka akaun awak satu semua simpan dekat tempat awak, itu dah salah. Kalau boleh akaun emas ni ataupun akaun simpanan asing, jangan kongsi. Sebab kita tak tahu jodoh kita betul ke dengan dia. Sehari sebelum berkahwin pun boleh tiba-tiba putus jodoh tu. Jadi kita jangan terlampau confident sangat buat satu akaun. Sebab apa? Kalau kita tak rugi, mungkin dia rugi. Kalau berlaku apa-apa pada perhubungan tu. Tapi kalau kita yang untung, okey. Kalau kata kita yang rugi tu macam mana? Jadi sebab tu digalakkan kalau nak buka akaun simpanan, tak kisahlah akaun simpanan daripada segi wang tunai ataupun daripada dalam bentuk emas, tolong asingkan. Tolong asingkan. Jangan kata, okey tak apa sayang, I love you, you love me, kita buka akaun sama-sama. Kita JV akaun. Jadi senang, kita kumpul semua gaji kat situ. Tapi kita kena tanya balik. Confirm ke jodoh tu? Memang jodoh tu confirm sampai tahap salam Tok Kadi nanti.